baik-baik. Okey. Minum pagi awal-awal bila dah bangun tu, jangan terus minum teh atau kopi, okey? Minum air kosong dulu, okey? Dan minum tu jangan terlalu banyak dalam satu masa, faham tak? Jangan gelegak terus satu botol nak habis bila bangun tidur tu, okey? Relax, minum lebih kurang satu gelas. So jangan terlalu cepat minum tu, okey? Nombor dua, ialah jangan minum air ais pagi-pagi. Okey, kalau apa pun air suhu bilik ataupun air suam. Nombor tiga, langsung tak minum apa pun tak boleh. Okey, terutama sekali air kosong lah. Jangan tak minum langsung air kosong. Okey. Nombor empat ialah minum sambil berdiri. Tak elok satu dari sudut sunnah pun, tapi dari segi sains dia boleh merosakkan buah pinggang. Okey. Nombor lima ialah ambil ubat semasa minum air tu, ambil ubat. Bukan salah ambil ubat dengan air, tapi minum air tu terlalu banyak, dicampur dengan ubat. Biar habis minum air dulu, tunggu setengah jam baru makan ubat pula. Okey. Nombor enam ialah campur terlalu banyak dengan asam ataupun apple cider vinegar ke limau-limau ke dalam air pagi-pagi tu. Okey.